fake it until you make it. Okey. Sebenarnya, saya kalau boleh saya bagi nasihat lah. Segala ilmu-ilmu tu boleh belajar. Ya, segala ilmu-ilmu tentang cara nak closing tu kita boleh belajar. Yang susahnya apa? Ni. Hati kita tu, mission kita tu betul ke daripada hati? Betul ke kita baca hadis 40 yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Adakah betul niat kita? Sebab tu tadi Irin, walaupun dia dah rasa dia dah betul, bila saya provoke, kan, dia mesti goyang punya. Kalau hang betul sayang anak hang kena cari jalan. Kalau hang nak beli gelang boleh pau laki hang, sanggup tak hang pau laki hang lagi 500 sebulan untuk simpan untuk anak yang lebih penting masa depan dia? Tengok saya punya post. Post saya ni jahat tau. Bila saya post, otak dia berjalan tau. Dia kata betul juga. Betul juga. Tak lagi saya bagi tahu. Dia terus WhatsApp. Bang, tambah sikit untuk anak 500 sebulan. Bulan tu yang tahun pertama ni bayar annual. Bayar 1 tahun 6,000 terus. Boleh Rin 6,000 terus. Letak atas nama kau sebagai ejen. Settle. 6,000 simpan dalam akaun, nilai dia 6,000. 6,000 simpan pada kita, nilainya berapa? 6,000, anak baru 2 tahun sampai umur 20, 18 tahun. Dia nak kira 18 kali dengan 6,000 berapa? 20 tahun lah kali 6,000 berapa? 120,000. Campur gedebak-gedebuk dengan bonus 150,000, dekat-dekat 200,000. 600 pindah kepada kita, 6,000 pindah kepada kita, you jamin dapat benefit 100, dekat-dekat 200,000. Is it good? Very good. You simpan dekat sana, nilainya cuma RM6,000. You beli gelang, naiklah sikit harga emas. Tak naik banyak pun. Ya? Okay, Sarah, apa best saya punya presentation? Pause.